Hai, Nadia di sini. Silap. Saya di sini. Baiklah, mari kita sambung berkenaan dengan hubungan saya dengan produk Apple. Pada tahun berapa tadi? 2014 setelah beli iPhone 6, sekitar 2015-2016 setelah tukarkan kepada iPhone 7. Dan pada sekitar tahun 2017, saya telah berfikir, sebenarnya dah lama. Sejak saya masuk kerja sekitar 2015, saya telah perhatikan Apple Watch. Rata-rata bos-bos saya semua menggunakan Apple. Jadi saya adalah antara orang yang bangga kerana menggunakan produk Apple. Pada waktu itu, saya di last posting saya melihat mereka-mereka yang menggunakan Apple Watch. Saya berfikir banyak sewaktu itu. Pada saya, Apple Watch masih lagi dalam kategori aksesori, jadi tak ada keperluan untuk saya membelinya. Tetapi telah sampai satu tahap yang mana sekitar tahun 2017 saya berfikir banyak yang saya mahu membeli Apple Watch. Saya utarakan harapan, hasrat dan impian saya ini kepada ibu saya. Maka ibu saya kata setelah beberapa hari kemudian, jom kita beli. Jadi semenjak itulah, sewaktu itulah saya telah membeli Apple Watch saya. Apple Watch saya ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan saya sewaktu itu. Okey, tadi iPhone 7 warna hitam. Apple Watch saya warna ini, warna pink. Memang tak ada warna lain rasanya. Dia adalah generasi kejap aku lupa dah. Siri 3. Tengok dia dah berkeladak dah. Aku nak tukar dia punya ni nanti. So, Apple Watch saya ni adalah siri 3. Dia adalah siri 3. Saya telah membeli dan menggunakannya sejak tahun 2017 hingga kini. Sekarang adalah pada tahun 2025. Hari ni adalah 23 Februari 2025. Masih lagi berfungsi, masih lagi yang saya gunakan, dan saya tidak ada hasrat untuk menukarkannya kerana dia masih lagi berfungsi dengan baik. Seterusnya, ada satu ketika yang mana saya berhenti pakai Apple Watch disebabkan waktu COVID dan disebabkan kerja saya. Kesian jam saya sebab kena tinggal. Tapi setelah saya cuba hidupkan, saya berjaya resuscitate dia dan CPR dia. Maka dia dah ROSC. Dan sejak itu saya menggunakannya kembali. Saya rasa ada sekitar 1 tahun juga, ataupun mungkin beberapa berbulan-bulan juga untuk saya tidak menggunakannya. Sorry sayang. Okey, seterusnya. Selepas sekitar 2017, pada saya menggunakan iPhone saya seperti yang kita mention tadi, seperti yang kita perkatakan tadi, iPhone 7. Hinggalah pada sekitar tahun 2022 yang mana saya terpaksa menukarkan iPhone saya kerana dia tak boleh tukar bateri. Dia dah tak ada model yang menukar, model dia dah tak ada bateri untuk ditukar. Jadi saya terpaksa beli barulah. Dan ketika itu, setelah dibincang dengan beberapa orang, yang terbaik adalah membeli baru daripada menukarkan kepada bateri yang baru. Dan pada masa yang sama, produk tu pun dah tak ada bateri juga yang dikilangkan. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, dia sebenarnya boleh hidup, tapi masalahnya dia punya lightning tu, lubang dia tu, dia punya hardware tu dah macam, I tak tahulah, dia dah berabuk ke apa. Jadi nak bawa pergi tukar pun benda dah tak ada. Jadi terpaksa redor je, simpanlah iPhone itu sebagai kenangan dan menggantikan kepada iPhone saya yang saya sedang menggunakan sekarang ini, iaitu iPhone 14 pada sekitar tahun 2022. Warnanya adalah warna purple. So saya beli di warna purple. Saya menggunakannya sehingga kini. iPad. Pada setahun kemudian saya memutuskan untuk membeli iPad. Kenapa? iPad saya adalah iPad Gen 9 pada tahun 2023. Dan saya beli Apple Pencil juga yang match dia. Yang Apple Pencil ni dia bukan magnetik dan dia bukan, saya lupa dia gen berapa. Dia bukan magnetik dan dia bukanlah yang auto charging. You kena plug in dekat iPod atau dekat Apple, dekat iPad, ataupun menggunakan dia punya charger untuk charge.
Tapi saya selalunya plug in dekat iPad saya sahaja. Okey. So, kenapa saya beli iPad? Saya beli iPad untuk kegunaan saya dari segi keperluan harian, yang mana untuk presentation hanya menconteng dan menulis di kertas A4 yang ada di iPad lagi mudah daripada saya menggunakan secara manual, secara azali, iaitu kertas A4 yang fizikal. Kenapa? Bila mana saya tidak ada kertas fizikal ataupun agak terbeban untuk membawa kertas fizikal, ini adalah yang terbaik sebab saya boleh ambil gambar, screenshot dan hantarkan kepada klien saya. Bila saya hantarkan kepada klien saya, ia yang mudah. Mereka nak delete, mereka tak nak, sudah. Tapi kalau saya bagi kertas, kertas itu kemungkinan besar akan dibuang atau akan dilupakan atau tidak dijumpai. Itu adalah satu daripada sebab kenapa. Nombor dua, saya membuat journal saya di dalam sana. Plan kehidupan saya di sana. Matlamat kehidupan saya semua ditulis di sana. Jadi agak mudah untuk saya. Jadi iPad saya ni terhad kepada penggunaan sebegini dan juga untuk pembacaan. Kerana saya tidak mahu membebankan iPad saya dengan keseronokan dan juga social media. Jadi itulah fungsi utama iPad saya. Kenapa saya beli Gen 9? Kerana saya perlukan teknologi yang saya perlukan. Saya tidak perlu bazirkan wang saya untuk membeli benda yang tidak penting untuk saya. Saya bukanlah seorang artis yang memerlukan iPad saya dan juga Apple Pencil saya untuk efektif seperti seorang artis. Jadi dekat situ saya membeli sesuai dengan keperluan saya. Ada apa-apa lagi tak tertinggal? Saya rasa tidak. Sampai di situ saja. Inilah kisah saya dengan iPad, dengan Apple produk. Panjang, ada lagi panjang. Dan kami tidak akan tinggal sampai di sini saja. Kami akan teruskan hubungan kami. Mereka mengatakan saya adalah pengguna setia iPad. No, pengguna setia Apple. Mungkin saya pengguna setia Apple, tetapi saya masih lagi menggunakan produk-produk bukan Apple seperti laptop saya, Acer Nitro 5. Jika ada keperluan untuk jangka panjang atau kepentingan jangka panjang bagi saya mungkin akan pertimbangkan produk Apple yang lain. Selain daripada itu, saya tidak melihat semua ini hanya untuk kepuasan sementara. Selagi ianya di dalam kategori kepuasan sementara, ianya tidaklah termasuk di dalam pilihan saya untuk memilikinya. Sekian daripada saya berkenaan dengan saya dan Apple produk. Bye.